Baru kena je 80k. Syarikat ni sekarang ni nak tenang-tenang dulu, masih trauma. Saya rasa awak ni kena tipu dalam job scam Diarahkan awak untuk buat task job, betul tak? Part time job, betul kan? Sebab amount ni banyak ni. Kalau banyak ni maknanya job scam ni. That's why saya nasihatkan kepada anda, dalam kes job scam kita cerita macam inilah. Awak nak cari kerja dalam online. Bila nak cari kerja dalam online, kena yang pertama sekali anda harus lakukan adalah anda harus pastikan laman web yang berurusan dengan anda itu adalah laman rasmi dia. Ramai orang dia tak perasan bahawa laman web ini boleh direka oleh mana-mana orang. Boleh. Bila anda nak cari kerja dalam online, syarat pertama wajib anda kena buat ialah pastikan laman itu adalah laman rasmi. Okay, Rahman nak bagi tips sikit macam mana nak tahu laman tu laman rasmi. Ada dua kategori organisasi yang ada laman. Yang pertama, organisasi kerajaan. Yang kedua, syarikat swasta. Kerajaan swasta. Anda pun tahu anda kerja di dalam kerajaan ataupun swasta. Saya selalu kongsikan tips ini. Nak tahu laman rasmi dia sangat mudah. Untuk government ada dua tips mudah, untuk swasta dia ada dua tips mudah. Rahman nak ajar tips yang mudah je. Government biasanya dia punya link dia belakang tu mesti ada gov ataupun gov.my. Kalau swasta biasanya belakang dia ada .com atau .com.my. Selain pada ni, anda kena semak dulu. Macam mana nak semak? Katalah dia guna nama syarikat A. Saya daripada syarikat Aditut. Nak menawarkan anda kerja dalam online. Apa yang anda perlu buat, anda hubungi terus untuk dapatkan pengesahan. Saya nak tanya ni, saya dah dapat offer ni, betul ke daripada company awak? Setiap urusan yang anda nak buat, pastikan anda semak dan sahkan dulu. Semak, sahkan, confirmkan balik. Ada tips lain Rahmat boleh kongsikan, iaitu dia minta anda buat bayaran dulu. Kalau dia start minta bayar dulu, lupakan. Dia kata yang ni awak kena beli dulu, betul tak? Selalu dia akan cakap, ini awak kena bayar dulu dalam ni, ni awak kena beli dulu. Yang itu semua scam. Ayat dia biasa apa? Part time job, task job, kerja dari rumah. Ini antara ayat yang biasa digunakan oleh scammer. Yang anda tengok je ayat ni, anda jangan buat apa-apa urusan terus. Okay, saya kongsikan anda tips mudah. Dia sebenarnya cerita dia panjang, saya pendek-pendekkan lah, jadi saya nak kena respon pada setiap soalan. Okay, ini tips yang mudah untuk anda boleh gunakan sebagai panduan anda kalau nak berurusan dalam mana-mana job-job dalam online. Okay.